Bagaimana cara nak tegur kawan-kawan kencing berdiri? Pula dah. Oh, mana rekod ni? Kencing berdiri. Nampak? Biarlah. Macam mana nak tegur? Mana mu suka sekodeng lah kencing ke mana? Nah. Dengar baik-baik. Hukum kencing berdiri lelaki makruh. Karahah dipanggil. Perempuan asyadul karahah. Lebih lagi makruh. Nampak? Bukan haram. Tak ada ulama kata haram. Jangan salah faham. Faham hukum dulu. Lelaki kencing berdiri makruh. Bila makruh tu ada tempat kencing duduk dan dia sengaja berdiri juga, padahal boleh duduk, makruh. Tetapi bila tidak ada tempat untuk kencing duduk, dia pun kencing berdiri, harus. Contoh dia pergi kat pam minyak, dia R&R, tanda yang bilik toilet yang ada pintu, empat sudah ada orang. Yang ada tempat kencing luar, ada 2 mangkuk tu. Dia pun kencing berdiri. Faham? Hukumnya harus. Tidak lagi makruh. Jangan buat lebah pula, panjat duduk satu pula. Faham lagi? Balik kira bodoh naik satu, jatuh tu tercabut Angry Bird. Faham? Padang muka muda. Itu maksudnya tidak naik darjat haram pun. Okey, makruh. Apa makna makruh? Tak elok je, tak comel, bukan haram, bukan berdosa. Okey? Orang perempuan lagi-lagi tak molek. Kerana berdiri dia masalah. Dah. Nah, kalau anak dara okey lagi masuklah mangkuk. Nah, kalau hak recon dah. Nampak meleleh habis kot berber ni, jeng sembayang mu lagi. Nah, tapi di barat lah ni, orang perempuan kecil berdiri. Dia jual kon dia tu. Jangan beli lah kat Shopee ada. Nah. Dia buka zip, dia letak kon macam kon aiskrim, dia kencing berdiri perempuan ni. Keluar kot kon tu. Tu barat punya style. Nah, jangan belilah. Aku pun tak mau tunjuk link.